Kalau boleh lah ya, dalam kehidupan ni jangan kena penyakit mental lah ya. Sebab kalau kena penyakit mental ni sakit, kesakitan tu tak terkata nanti. Sakit yang tak dapat dilihat. Kalau orang tu patah tangan, nampak dia patah tangan. Kendung tangan diikat dengan kain. Kalau patah kaki, sian dia jalan terengguk patah kaki. Tapi kalau sakit mental tak nampak. Kita tak tahu hati dia luka. Kita tak tahu apa yang dia fikir. Dia dengan dunia dia. Tetapi dia dapat dilihat dari segi memek muka dia, perlakuan dia, kesedihan dia tu dapat dilihat oleh orang lain. Sebab itu orang depression ni kadang-kadang dia cuba menyembunyikan perasaan depression tu. Dia denial, dia rasa dia sihat. Tetapi simptom-simptom depression tu akan dapat dilihat dan dikenali oleh rakan rapat dia. Kakak dia, adik dia, abang dia. Dia kata kamu ni sekarang ini kuat tidur lah, asyik tidur je. Saya letih, saya nak tidur, saya tak boleh fikir, saya overthinking. Kamu nampak tak bermakna lah. Saya macam buat kerja berat, tapi tak buat kerja apa pun. Tapi letih ya amat, tak larat, tak bersemangat. Jadi itu simptom-simptom yang dapat dilihat oleh orang terdekat kita. Sebab itu kita kena bantu kawan-kawan kita.